Hijau pun bersiulan, abang maafkan saya, tolong berilah dua naya bersama teman. Sayang boleh sayang, apa izinkan, kerana buat jalan pulang. Insya-Allah kami ucap pada semua miskin atau yang kaya, selamat hari raya, ampun maaf dipinta, semoga bahagia sentiasa. Selamat hari raya kami ucap pada semua miskin atau yang kaya, selamat hari raya, ampun maaf dipinta, semoga alright, yang kita nyanyi tadi, yang kita dance tadi adalah lagu raya saya dengan Bella Estrella dengan bini saya. So korang boleh pergi tengok dekat YT saya. Okay, so kita dah buka beg kuning, so korang boleh tengok dalam beg kuning sekarang ni. Okay, selama 30 minit sahaja. Kita start pukul berapa buka beg kuning ni? 10 tepat kita buka tadi. Jadi 10.30 kita akan tutup beg kuning kita. Jadi yang nak beli boleh dapatkan sekarang juga. Okey. Ada 168 orang tengah bayi sekarang tengah duduk dalam beg kuning. Merdu suara, terima kasih. Dah 10.4 minit. Lagi 26 minit saja lagi. Dan kita akan tutup beg kuning kita pada malam ini. Nak tengok Grey? Grey siapa makan? Nasrul. Ni grey kita. Ini color grey kita. Rich brown kita tak ada. Kita tak ada rich brown. Kita tak ada nak buat rich brown tahun ni. Sorry, maaf banyak. Merah membara semangat wajah, putih membersih budi pekerja. Kita ada merun sahaja. Pada malam ni menuju merun. Sami pakai saya apa? Sami pakai XL. Nak tengok Royal Blue. Mana geng Royal Blue? Itu dia. Sama cantik, sama badan. Ada yang rambut panjang, ada yang rambut leset tahi lembu. Alright, kena jilat lembu. Okay. Alright. Hafiz pakai saya apa? Vi pakai saya apa, Vi? Saya pakai size S, geng. Hafiz pakai saya S, tengok. Ni saya S Hafiz pakai. Hafiz tinggi berapa, Hafiz? 1.3 berat 60. 1.3 berat 60, dia pakai saya S. Ya, betul sekali. Smart tunjuk belakang sikit. Nampak? Tak setting sedang molek. Comel duduk di pungkok. Okey. Ngam-ngam. Hitam awak boleh tengok kat TikTok saya. Banyak orang warna hitam. Awak tak ada ke bakar ini. Ini pun sebab setrika. Kita keluar daripada keluar daripada kotak, so kita tak setrika lagi. So ni, tapi color dia memang nampak premium lah. Kau boleh tengok dekat TikTok saya. Hitam ni tak banyak dah sebab apa? Hitam ni color hot. Setiap tahun color hitam hot dah. Okey, Lok Aiman 10. Okey, Lok Aiman RM10. Bidang pertama untuk Aiman. RM10 je. Tak ada tambahan. Tak ada tambahan. Jual dengan RM10 Aiman. Okey. Alright. 10k eh. Okey. Sekarang ni jam berapa? 10:07 minit. 23 minit lagi kita tutup live kita. Kita tutup beg kuning. Tiada pembelian untuk malam ni selepas 23 minit. Jadi yang duduk dalam ni 6.7 ribu orang tekan beg kuning dan dapatkan sekarang sebab color dengan saiz masih ada. InsyaAllah. Luqman pakai saya apa? Luqman? Emerald green. Okey, Luqman pakai sekarang ni emerald green, nampak sangat cantik kat sini. Saiz pakai saiz S, ketinggian 165, berat 47. Pakai saiz S. Nampak?
Kalau mau jual kan. Okey. Saya pakai soft yellow guys. Soft yellow. Saya pakai saya M je. Tinggi saya 180, berat saya 69. Nampak? Oi, nampak? Color suci je pakai color soft yellow ni Okey. Pak I saya apa? Pak I pakai saya M. Pak I tak apa lagi. Dia pergi ambil barang. Dari SG tak boleh beli ke? Kita tak ada reseller daripada SG. Tapi kita ada penjualan offline, nanti kita akan bagi tahu dekat mana. Offline. Selama 3 hari 3 malam kita akan berada di sana. Tidak boleh dibagi tahu lagi. Jadi Ada event. adalah. Jadi SG boleh datang beli kat sana. InsyaAllah. Warna nude. Ni warna nude. Color nude ni dok. Sebab dia lighting, jadi awak tak boleh nak nampak sangat color nude dia ni. Tapi comel, sangat comel color nude ni. Awak boleh tengok dekat beg kuning, itu exactly color dia. Okey? Alright. Grey ada tak? Grey. Mana grey? Ni color grey. Yes. Ni color grey. Adam pakai saya apa, Dam? Saya S. Adam pakai saya S, Nazrul pakai saya S. S. Dia pakai S, dua-dua pakai S. Walaupun ketinggian berbeza, tapi S sama S pun sama cantik, sama padan je. Nampak? Terima kasih. Okey. Mari sini. Purple lilac. Ni lilac. Ni saya tunjukkan awak semua. Alright. Sangat cantik ya. Tak nampak sangat warna dia sebab ke lighting ni. Nampak gerang lighting ni. Guys, grab sekarang baju I eksklusif. Dia macam okey. Lampu ni okey. Lampu ni sebab dia kuning. Okey, alright. Okey dah. Sage green ada ke? Sage green kita ada. Annyeonghaseyo. Okey, ni sage green. Makan sekarang ni adalah sage green. Nampak? Semak makan. Makan pun pakai size S Betul. Size S. Terletak botol betul di badan makan. Kalau SS pun makan boleh pakai ni. Betul. Lagi fit. Kalau SS dia akan fit sikit. Kita ada SS display. Kalau ni. Lawan. Okey. Ihin pakai size apa? Ihin dia pakai size L guys. Aduh rambut. Sorry. Kan saya potong tadi. Ramboy. Okey. Okey. Alright. Merah ada. Merah kita tak ada. Kita ada maroon je guys. Kita ada maroon je. Irfan size apa? Irfan pakai size M. Irfan. Tinggi 175 memakai saiz M dan berat 62. Ni M dia pakai. Tunjuk sikit. Belakang depan. Mantap cuy. Tinggi 169. Tinggi 169 berat 70. Tinggi 169 berat 70 boleh juga ambil saiz M. Tak ada masalah. Alright, berat 50, tinggi 180. Berat 50, tinggi 180 boleh ambil saiz M. Sebab awak punya tinggi sama macam saya tinggi. Saya tinggi 180. Cuma berat je kita berbeza. Berat saya 69, berat awak tadi 50 tapi tinggi 180. Jadi mungkinlah nampak ketinggian okey, cuma mungkin awak kurus sikit tapi ni pun kurus. Kau punya berat berapa? 60 dan juga dia punya tinggi 180. So tetap nampak terletak di badan sebab memang kita punya kain jenis slim fit. Kita punya premium moss creep. Ya betul. Itu material kita. Grip. Premium coklat. Navy blue. Tolong pakai navy blue. Bagi ini bagi navy. Pakai M, try tengok. Sebab Ihin pakai L. Jadi kita nak tengok Ihin pakai M sesuai ke tak? Okey. Pakai Ihin, pakai. Jangan pakai di situ, nanti nampak di sini. Bahaya Ihin, nanti tergugat iman-iman. Okey. Nak tengok. Syami, mari Syami orang nak tengok baby blue Syami.
Ni baby blue. Lemak. Memang handsome ke? Wah tak, saya handsome disebabkan kurta ni juga. Wow! Itulah cara promo yang paling eksklusif sekali. Okey. Oh ini S ke? Oh tak S. Tak boleh lah ini. Dah. Suruh S pakai. Kamu pakai? Saya pakai S. Memang S. Dah terus. Pakai S. Berat 86, tinggi 160. Berat 8 ni, tinggi 180. Berat 8 ni. XL lah. Tapi dia rendah. Double XL should be okay with you. Okay. Nak tengok size XL, Syami pakai SL guys. Safwan size M. Syami size apa? Mi. Ramai orang size semua ni. Let's go guys. Saya tinggi 180 dan berat 81 kg. Saya memakai saiz SL. Okey. So SL dia akan nampak ngam-ngam macam ni, tapi kalau korang nak nampak lagi besar, loose macam tu, korang boleh ambil double SL. Kalau korang nak fit lagi, Korang boleh ambil L. Saya muat je pakai L, tapi disebabkan saya nak keselesaan, senang untuk ambil uduk semua, so ambil saiz SL. benar sekali guys. Okay. Okay. Sage green, Mak kan pakai sage green. Saya tahu sebab apa sage green dalam orang semua. Makan. Color hot, nampak? Color sangat hot ni sage green. Sementara stok masih ada, boleh grab sage green sekarang. Kita tengok saiz dia ada apa. Sebab tak banyak dah stok sage green ni. Sage green ni kedua laku keras selepas hitam lah. Kalau nak tahu. Dengan kurta kita ni sage green, color kedua terhot selepas hitam. Lawa mak pakai. Lagi lawa kalau awak yang pakai. Navy blue, navy blue ni. Ni navy blue awak. Pakai size S Tinggi berapa Nazrul? 163. 163. Berat 58. Berat 58, tinggi 163, pakai size S. Inilah dia navy blue. Semak molek. Macam format. Soft yellow saya pakai guys. Soft yellow saya pakai. Ini saya pakai. Soft yellow tinggi 180. Berat 69, pakai soft yellow size M. Aiman size M guys. Brown kita tak ada. Kita ada nude. Nude. Ni nude. Nude. Nude deh. Ini dia. Pak I pakai saya apa Pak I? Saiz M. Tinggi Pak I berapa? 173. 173. Berat 66. Berat 66, tinggi 173, pakai size M. Sage green tinggal SS je mat, betul. Sage green ni cepat sold out. SS tu 2 3 4 5 hari lagi sold out lah. Okey. Alright. Luqman size apa? Luqman size S. Awak boleh ambil SS juga. Luqman pakai emerald green size S. Nampak? Tinggi dia cuma 165 je guys. Tapi bila pakai S nampak comel. Semalam pun Luqman dah pakai SS merah. Pakai SSM. Dia dah pakai semua SS, SM, tiga-tiga muat untuk dia. Kalau M dia lebih labuh sikit, S sesuai, SS dia lapak lebih fit untuk dia lah. Gitu. 2 SL siapa pakai? Tak ada orang pakai 2 SL. Adam size M guys. Cuma dia pakai SS. Pink, dusty pink. Tukar colour lah. Dua kali lah. Orang pakai. Ni pink belacan atau dusty pink. Bila kita letak songkok atas kepala. Tak muat Handsome. Tak muat. Tak muat. Okey, inilah dusty pink. Tinggi kanda 79. 179. Berat 67. Berat 67, pakai saiz M guys. M. Ini dusty pink atau pink belacan. Ya, betul. Mak Wei macam nak pergi nikah dah. Pakai sokak. Okey. Tinggi sangat rokok dia. Okey. Salam. Safwan. Ya, saya. Aku. Tak. Okey. Alright guys. Merun.
Ni merun. Ni merun. Ni merun. Color merun. Alhamdulillah. Lawa guys color merun ni. Ni color merun. Woi, lama. Kain dia jenis premium mosquito guys. Kain tak panas, kain stretchable, nampak? Sangat comel, premium, dia nampak matte, dia tak nampak kilat apa semua. Dia nampak bila matte ni, bila kita pakai, dia nampak lebih nampak terletak di badan. So bila kita pakai ni SS, M ke L, double SL pun dia nampak smooth lah, nampak macam terletak lah kat badan. Alhamdulillah. Okey. Royal Blue Aiman. Royal Blue. Ni Royal Blue. Asal malam ni handsome gila kau Sebab tak sikit. Rambut. Rambut macam. Ada hari dia. Siapa nak beli Aiman? XS. Okey. Makan pakai ni saya SS. Siap. Makan pakai saya SS. Okey nampak? Dia lebih fit lah dengan makan. Okey. XS. Berat berapa? Berat 53. Berat 53. Tinggi 169. 169. Berat 53. Tinggi 169. Pakai SS ginilah dia. So nampak. Ngam. Lawa. Nampak. Apa dia kata. Terletak molek nampak. Ni kita keluarkan daripada plastik, daripada kotak. So nampak kedut sikit. Dia tak ada masalah. Iron dia sangat senang. Sebab kain dia senang untuk di iron. Dusty pink please. Azah, color hot memang kena masuk kat rumah. Okay, ni dah steeping guys. Tunjuk sikit. Woi. Pakai saya M ni guys. Betul. Tinggi 179 pakai saya M, nampak? Dengan tuannya muka pink-pink dah sikit. Pakai dah steeping. Meletup ke babum. Terima kasih. Okey, Alfa pakai warna apa? Alfa ada kan ni? Alfa tak ada. Alfa demam. Okey, sekarang ni berapa minit lagi? 10 minit lagi. 10 minit saja lagi guys. 10 minit sahaja lagi dan kita akan tutup beg kuning kita pada malam ni. Tapi sebabkan 10 minit saya nak tanya korang semua. Saya tahu ramai yang nak cot Ciodeng. Jadi sesiapa yang nak cot, komen nak cot sebab ada 10 minit yang terakhir saya akan buka cot untuk korang semua. Okey. Ada cot. Ada 10 minit lagi. Rugi kalau tak beli. Rugi. 10 minit kita tutup live, kita tutup beg kuning. Okey, cot ramai juga nak ni. Tengok baju Lukman, mari jap. Ni emerald green. Oi, ramai mesej cot nak cot ni. Okey, putih. Off-white. Ni putih ni memang sesuai lah kalau ada kerayan apa-apa nak pakai tayar gaya pun sesuai. Okey, sebabkan ramai dah komen nak cot. Okey. Okey, kita buat lah sebab 10 minit, 9 minit yang terakhir dah. 9 minit terakhir, okey? Boleh. Cakap ready, kita akan buka cot. Kejap kita tengah tunggu queue. Okey. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Yang mana nak cot 9 minit, korang tekan beg kuning. Dah boleh cot order. Okey, tekan beg kuning. Dapatkan terus. Ada 9 minit lagi dan kita akan tutup live ni. Tak dapat beli dah. Okey. Tengok saiz L beg. Tengok saiz L. Ni, Aiman pakai saiz L. Cepat. Ada lagi 8 minit lagi. Ni saiz L guys, Royal Blue. Saiz L, sangat handsome, terletak dekat badan. Inilah kelebihan kurta kita, alhamdulillah. Okey. Restock SSL. InsyaAllah kita akan restock. Tapi tak tahulah. Sebab kita nak kata restock tak boleh. Sebab ini limited edition. Kita buat sikit tu je. Tak nak kata limited edition. Cuma kita tak buka banyak. Okey. Nak tengok SL besar mana? SL besar ni. SL Syamil. Syamil. Besar dia. Dia pakai saiz XL, tinggi dia 180, berat 81. Nampak dia pakai SL, color baby blue. Itu dia. Baju Pak I warna apa? Pak I color nude. Ni saiz M color nude. Lawa, semak molek orang kata. Okey, color nude saiz M. Okey. Okey guys, tinggal lagi berapa minit? 8 minit saja lagi. Kita akan tutup beg kuning kita. Kita akan end live. Jadi guys, 8 minit yang terakhir ni, siapa nak beli tak payah tunggu, tak payah fikir apa lagi. Tekan beg kuning dan dapatkan dengan segera. Sambil tu kita nangis sekali lagi.